Assalamualaikum. Aku tertarik dengan komen kat atas ni. Kenapa banyak orang kata ekor-ekor besar-besar kan, artis yang tak cakna ataupun tak beria untuk promote berkenaan dengan sumur Fotila. Tapi kita kena faham kan, benda ni adalah totally hak masing-masing. Hak masing-masing sama ada dia nak promote atau tidak. Setengah orang yang mana-mana ekor-ekor besar-besar dia terikat dengan brand. Kita terikat dengan brand, kita tahu di antara klosa dalam brand tu, brand yang mengikat diorang ni adalah diorang tak boleh terlibat dengan mana-mana politik secara aktif. Politik sama ada politik Malaysia atau luar negara. Dan kita faham bahawasanya kes-kes sumut Fotila, Gaza, Israel, Amerika berkenaan dengan isu-isu genocide ni yang melibatkan, tambah-tambah lagi melibatkan Israel ni. Okey, ia adalah isu-isu politik bagi kebanyakan brand di luar sana. Okey. Jadi benda ni dah hak masing-masing tau. Kan banyak yang marah aku tengok dekat dalam page, dekat dalam live. Kenapa akaun besar tak cakna, tak cerita, sedangkan diorang ada banyak followers. Sekali diorang repost atau sekali diorang post, ramai orang akan baca, ramai orang akan tengok, ramai orang akan lebih faham tentang perkara ni. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Sebab apa? Bukan kita tak boleh paksa diorang untuk buat apa yang diorang kita nak tau. Kita bukan selebriti seperti mana selebriti Korea sana. Maksudnya peminat dia, follower dia boleh paksa dia buat apa dia nak. Kalau tidak kita kena ban. Kita tak. Kita marah, esok kita follow juga. Kita marah, esok kita tengok juga. So jadi diorang promote barang-barang diorang kepada kita juga. So jadi kita nak marah apa kan? Hak masing-masing kan, hak diorang kan. Diorang punya duit, diorang punya keluarga, diorang punya isi rumah kan. Hak masing-masing. Betul tak? So setakat hari ni yang pastinya 12 orang rakyat Malaysia telah ditahan oleh Israel dan mungkin akan dibawa ke Israel untuk disoal siasat. Dan benda ni biasanya terjadi selama 72 jam, maksudnya 3 hari lah kan, dan mungkin akan dihantar pulang. Biasanya akan dihantar pulang lah, sebab setakat sekarang ni tidak ada casualty yang menyebabkan kematian, cuma ada pemintasan dan diorang ni diedak, maksudnya dicolik. Boleh kata dicolik lah, sebab perairan tu bukan perairan Israel, di international water. Kan, so jadi secara officialnya hari ni Israel Navy, IDF, IOF adalah pirate. Adalah pirate. Dan benda ni telah meningkatkan, orang kata, ketegangan dunia. Sebab kita tengok pagi tadi Turki dah mula Gen Z Turki dah mula keluar berarak ke pejabat kedutaan Amerika untuk menuntut benda ni, sumut Fotila ni dibebaskan. Dan kita tengok banyak-banyak negara telah bangkit. So serapang dua mata. Kalau cakap misi ni berjaya atau tidak? Berjaya. So apa, dia nak tembak dua. Satu, dia nak tembak untuk bawa makanan ataupun perubatan ataupun supply kepada Palestin. Yang kedua, dia nak spark the attention dan tension dunia terhadap Israel. So misi yang kedua berjaya.